situ. Yang dapat RM4 tu kat situ lah. RM4.50. Saya perasan tu scene tu. Ada ingat. Kejap je. Tak sampai berapa saat gitu. Jadilah. Sejauh mana abang bersetuju dengan keadaan itu? Adakah kefahaman kami ini sama dengan kefahaman yang ada pada abang? Ya, payah juga saya nak bisa. Payah juga Berbalik saya nak kepada beri- rahsia yang tidak boleh ceritakan tu lah. Payah juga saya nak beri jawapan. Pada saya cukup rasa kesal lah. Jabatan Agama Islam ke apa semua tak ada datang check ke ataupun Polis datang. Polis datang? Polis semua datang semua. Apa hal? Nak tangkap macam mana? Masa tu abang belum lagi roda-roda. Belum. Dalam itu dah jauh betul. Tak ada terlompat je. Datang polis datang, ambulans datang, semua satu set sekali ruam datang. Nampak macam hebat betul ke dia orang dah ban abang di Singapura sebab Jonas Brunei tu? Tak ada, dia orang tak tahu. Sini tak tahu langsung saya punya perkembangan saya, Di Singapura. aktiviti saya di Singapura, orang tak tahu. Ya. Dan orang pun tak tahu siapa tu Igala. Di sini. Betul. Tak tahu, orang tak tahu. Sama juga macam Mahmud Jun tadi tu lah. Ya, rezeki saya lah, rezeki saya. Tak dapat. Accidental. Saka kau memang dahsyat bang. Rezeki, semua rezeki. Mula-mula saya extra. Lepas tu saya dapat kerja di bahagian makeup sebagai penolong, pembantu makeup. Dekat MFP tu. Ya. MFP. Umur abang berapa waktu tu? Tijau umur saya dekat 19 tahun. Dia punya juru makeup dia Tijau Mr. Buffett. Jadi saya ni sebagai pembantu Pembantu makeup. Ada satu badan yang mengatakan kita boleh buat macam Jalan Ampas buat. Datang kalau tu. Ada satu badan Yes. di Malaysia. Tapi tak boleh sebut nama tu. Nanti saya disaman mampus saya. Abang dah untouchable sekarang. Abang galak tau sekarang. Datuk Yusof Aslam di belakang abang. Seluruh PDRM akan cover abang. Tak boleh ini, tak boleh. Boleh cakap kat luar je lah. Okey bang. Untuk public. Tengah kemuncak filem-filem Melayu waktu itu. Kenapa mesti tutup? Itu saya macam tekilan sikit lah. Sebagai kru, sebagai pembantu makeup kan. Pada saya sedih. Jangan lupa ikuti saya dalam sembangan Legasi Sembang Sambung.